dengan Didi. Okey, sekarang kita nak tengok cerita dalam seram kita, tapi kisah seram boyfriend. Okey. So, yang baru masuk jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa like, subscribe channel. Subscribe. Tapi yang ni dia ni pun YouTuber. Okey, walaupun ni YouTuber tapi subscribe dia sikit je. Korang please lah like, subscribe dia. Sebab dia pun YouTuber tau. Nama YouTuber dia Didi. Bukan Didi je, Mak Ubat lah. Okey, so kita tengok cerita. Okey Didi, cepat. Cepatlah tengok dulu. Okey. Sarah. Ya. So Didi tak pernah baca. Aku ada benda nak cakap ni. Apa? Afiq dah meninggal. Dia accident dengan kereta. Afiq? Aku? Ya, Afiq boyfriend kau. Aku tahu kau tengah sedih sekarang. Dia dekat mana? Kat hospital. Tapi kau jangan datang sini. Malam ni bahaya kau seorang. Pagi esok baru kau kebumikan. Kau datang esok je. Aku tak je. Aku tak agak. Dia tak boleh Sarah. Esok ya kau tidur dulu. Tenangkan diri Sarah. Lagi satu. Pula guys. Kau pergi jam. Lagi satu nak cakap. Afiq hilang masa dia cerita. Kalau ada sesiapa yang mesej kau pakai phone Afiq, kau jangan balas. Kenapa? Siapa ambil phone Afiq? Aku tak pasti. Tapi dia yang aku tahu. Afiq ni dah ada musuh sebelum ni. Musuh? Afiq tak pernah cakap pun. Afiq tak cakap dengan aku pun. Sebab dia tak nak kau tahu. Dia tak nak kau risau. Aku takut kematian Afiq ni ada kaitan dengan musuh dia. Apa-apa pun jangan layan. Jangan layan kalau orang tu mesej pakai Afiq. Okeylah, cuba esok. Hai. Dah tidur ke? Dah. Yang ni kan Afiq. Okey guys, sekarang yang ni dia tengah chat dengan Afiq. Kan Didi? Okey, sekarang Ni tengok ni. Nampak ni ada apa? siapa je guys? Siapa je? Guys, tengok ni. Gitu ke? Tengok ni. Apa guys? Ni guys. Phone Apple kan memang boleh buat macam ni guys. Dah. Mental guys. Ni guys. Tengok. Sini apa? Tengok tengah tu. Ni guys. Okey guys. Dah, kita tengok. Dah tidur ke? Afiq? Ya. Kenapa? Apa yang jadi? Apa? Awak dah meninggal. Ha? Apa awak cakap ni? Aiman cakap awak accident. Awak meninggal dekat situ. Sarah, ni apa?
Apa? Kau buat apa dengan phone Hafiz? Kau yang bunuh dia kan? Sarah? Kenapa kau ambil phone Hafiz? Sarah, please. Ni saya, Afiq. Bukan orang lain. Kenapa awak rasa saya orang lain? Aiman cakap, Sarah, awak percayakan dia atau saya? Betul. Kenapa dia? Guys, ni tu kawan gua. Atau ni kawan Didi namanya Aiman. Tapi aku dengar macam ada. Jap. Dia dengar tak ada bunyi macam ketuk-ketuk? Ya, Cok. Okey. Okey, tak apa. Kau tipu. Kau bukan Afiq. Sarah? Saya tak tipu. Saya ada benda nak bagi tahu awak. Apa? Kau nak cakap apa? Kamu sedia? Kita kena jumpa. Awak datang kat sini, dekat sini. Oh. Guys. Dia bagi map lah, guys. Dia bagi map. Okey. Dia sampai tengok. Jangan bagi tahu sesuatu. Ada orang tadi di Ha? sini. Kenapa kau kena datang? Kenapa aku kena datang situ? Kau beritahu je lah kat sini. Tak boleh. Boleh dipotong ke? Sarah. Benda ni libatkan nyawa. Betul, Hafiz. Betul. Kau lah kena dengar suara. Aku nak dengar suara. Tak boleh. Kau bukan. Betul lah apa yang Aiman cakap. Sarah. Siapa boyfriend awak sekarang ni? Aiman. Please. Trust me. Datang sini ya. Saya akan ceritakan semuanya. Okey. Mat. Sekejap. Tengok macam mana benda ni jatuh tak? Aku takut sekarang ni. Kita tahu kan. Aku takut sekarang ni. Gerak Ambika, guys. Aku takut sekarang ni. 人生有幾多個十年呢？行得越遠就越明白，成功唔係淨係。 Sarah, kau kat mana? Housemate kau cakap keluar. Kau pergi mana? Kau dah ke hospital dia ke? Aku tak pergi hospital. Satu. Sarah. Ada something wrong ke? Tak ada. Bye. Kau kat mana dah? Kau tahu apa tak guys? Kau tahu tak guys? Kita seminit dulu. Kita buat ini. Okey, Ras. Okey. So, masanya
berlalu. Okey lah. Okey guys. Tanpa buang masa, jom kita tengok termasuk ni. Awak tak ada bagi tahu siapa kan? Ya. Okey, thank you. Sebab percayakan saya. Sarah! Kau kat mana? Kau pergi mana? Kau pergi tempat yang Nur Afiq suruh kan? Aku dah cakap bukan Afiq. Kau degilah Sarah. Tak apa, tak ada apa dah. Aku pandai jaga diri. Sarah, bagi location tu. Bagi location kau. Nanti apa-apa jadi susah. Tak apa, Sarah. Stop. Mau Sarah kat atas. Jatuh dia. Ada atur tadi. Kan? Aku pun sekarang dah, aku dengan Didi lagi takut sebab duduk atas ni Napoli ni. Okay. Betul. Memang Sarah, aku tak boleh. Apa? Aku ada dekat sini. Hah? Kau datang sini? Jangan masuk bangunan tu, Sarah. Dengar cakap aku. Afiq ada kat dalam. Afiq dah meninggal, Sarah. Kau tak boleh terima kenyataan ke? Kalau yang Mrs. kau tu bukan Afiq. Tapi jom kita balik, Sarah. Kita keluar dari sini. Tapi Sarah, okey guys. Weh. Apa? Aku rasa takut. Sebab tadi buka je lampu ni. Betul tak? Habis guys. Wait.